Itulah kod, maknanya kalau kod tu orang bank tu sama-sama dia tu dah tahulah kod tu. Sebab kalau orang kata tak boleh, siapa kata tak boleh? Sebab manager bank ini dia diberi kuasa yang kuat lah, kita kata tinggi lah dekat situ. Kalau tak, macam mana dia nak update akaun kita? Nak tanya macam mana dia nak update akaun kita? Boleh ke dia cakap, bayar banyak ni, kurangkan banyak ni, buat macam ni, macam ni. Macam mana dia nak ubah kalau itu semua mesin dan tak boleh diubah? Boleh ke dia suka-suka dia nak cakap, bagi ni 2 bulan, bagi ni 3 bulan, ni tak payah bayar 2 bulan, dia pun cakap wave 2 bulan setengah, 3 bulan. Kalau ikut mesin, logiknya boleh ke dia nak wave sesuka hati, sedangkan yang ditetapkan mesin ni dia tak berubah, dia macam tu. Tapi bila masuk dia boleh pula dia nak kata wave tu ke depan ke undur ke, tak kisahlah, jangan dia wave lah dia kata kan. Macam mana dia nak update, macam mana dia nak tukar benda tu, sedangkan dia monthly kita dah banyak tu, betul? Tiba-tiba benda tu dia boleh bertukar. Siapa yang nak tukar? Mana kuasa? Kuasa siapa? Mesin boleh tukar sendiri ke? Tak boleh. Dah kelam kabut dah masing-masing. Kan tak terfikir sebelum tu, betul tak? Yang bukan seorang, maknanya kalau dia, kita minta nombor telefon lah. Biasa kalau betul seseorang tu lah dia kata nak tolong, tak apalah, nanti awak WhatsApp dekat saya, dia bagi pun nombor WhatsApp lah. Nak gini lah, maknanya lah ini mati-mati tak nak bagi dia. Nak bagi dia email. Email tu dia tak hantar Elio. Dia lekat-lekat segala-gala macam tu. Dia ikut digital kan. Ni tak tahu sangat lah, tak belajar lah. Maknanya nak kata ini urusan bank, urusan itu, urusan bank. Kita tak nak tahu lah apa masalah diorang. Kita tak nak tahu lah apa kerja diorang kat belakang tu. Yang kita tahu cuma yang perlu kita bayar dan yang kurang. Itu sahaja. Kita tak boleh tahu dia nak ambil berapa, nak ambil dulu ke nak ambil belakang ke. Tak kisah. Tapi dia tak boleh nak usik figure yang kita bayar tu dekat dalam statement tu. Untuk apa dia usik figure itu? Kalau dia nak cakap dia ambil lah belakang tu, dia usik lah figure belakang tu. Betul? Untuk apa dia nak tunjuk kat kita yang figure yang kelam kabut tu? Dia nak suruh kita belajar matematik ke? Dia nak suruh kita kira kerja dia ke? Ke macam mana? Dia nak suruh nampak banyaknya yang potong ni supaya tak nampak yang kita bayar tu. Jadinya kalau segala-gala duit yang masuk yang ada kat dalam tu, dia tak ada duit dari lain. Dia memang duit dari kita je. Sebabnya kenapa? Mana datang lagi duit lain nak ada dalam statement kita tu? Tak kisahlah dia nak letak profit ke, nak letak access ke, nak letak apa access tu, dah tulis dah lebihan bayaran. Bukan tak cukup, maknanya dah terlebih bayar. Dia kata bank ambil dulu. Itu kau punya pasal lah, bank nak ambil ke, nak buat apa ke, suka dia lah. Tapi bila yang kita tahu kita bayar kat situ, cukup bulan tu, cukup tu, tak ada masalah dengan dia. Bukan urusan kita tu. Dia nak ambil berapa pun belakang tu, urusan kita bayar dan kurang. Bukan makin kita bayar, makin banyak. Tiba-tiba melonjak. Tiba-tiba melonjak. Gitu. Dalam statement tak? Dia statement ni dia gini, hak tu dia gitu. Dekat agreement gini, dia tak ikut, dia ikut hak bank. Maknanya. Jadi kalau ikut hak bank kat agreement tu, kita hope lah. Kita tak sign dekat situ, kita sign dekat agreement. So kita nak ikut hak mana? Habis tu yang dia kira bulan-bulan tu, dia kira dari mana? Dia kira amount mana yang keluar untuk sebulan tu? Nak tanya juga. Kalau dia kata tak kira ni ikut suka-suka bank, siapa kata ikut suka bank? Siapa kata? Bank ni terikat dengan peraturan bank. Dia bukan boleh suka-suka bank aja, suka-suka kakak dia suka nenek dia, suka ayah dia. Tak ada suka-suka dia. Dia memang kena ikut peraturan. Jangan nak bagi alasan suka-suka dia lah, dia ambil dulu. Yang kita pula jadi yang bersalah. Begitu nak cakapnya. Siapa ajar begitu? Benda kalau dah 2 tahun, kalau orang tak ingat. Bukan semua orang tu dia macam aku. Kalau aku sekecil-kecil benda memang aku simpan. Kalau kamu nak tahu, Syamilah, tak ada benda. Memang sebabnya kenapa? Sebab aku tahu aku pelupa, makanya aku simpan. Aku simpan, aku putus state, tak ada satu tempat aku simpan. Sebab aku tu pelupa. Dia begitu. Tapi yang aku ingat, memang aku jarang pergi ke bank. Aku jarang ambil duit. Sebabnya aku makan nasi dengan telur, makan nasi beli macam tu je. Tak ada. Berdasarkan undang-undang Perbankan Antarabangsa dan Peraturan Seksyen 65 Akta Perkhidmatan Keuangan FSA. Sesebuah bank statement yang sah, jujur dan kalis penipuan wajib mempunyai 5 elemen teras di kertas. Dia bukan ikut suka-suka ya. Siapa kata dia ikut suka-suka? Pengiraan matematik imbangan yang tepat. Maknanya strict. Maknanya dia kena tepat lah undang-undang global. Setiap transaksi duit masuk kredit lah mesti menambah baki semasa, dan setiap transaksi duit keluar mesti mengurangkan baki semasa secara langsung mengikut baris. Apa maksud tu? Ada suka-suka ke? Ini peraturan bank dunia. Tak ada suka-suka. Dia tak ada ikut peraturan manusia yang banyak akal. Tak ada. Kalau mesin tu, dia dah macam tu, maknanya dia keluar macam tu. Dia tak ada kata kat sini nak adjust, kat situ nak adjust. Lepas tu, dia wajib bagi statement yang ada
ada ni kepala surat lah. Maknanya dia ada kepala surat. Dia boleh bukan suka-suka boleh bagi A4 macam tu. Kenapa tak bagi yang surat yang betul-betul? Satu sahaja kesilapan pengiraan matematik, math error tu, atau angka yang melantun tanpa logik formula asasi. Ia adalah bukti rasmi di bawah undang-undang antarabangsa bahawa penyata tersebut telah diusik, diubah atau mengalami manipulasi manual. Satu saja. Ingat boleh suka-suka ke? Boleh suka-suka siapa aja, boleh suka-suka. Suka bank lah, dia nak ambil dulu, dia nak ambil itu. Siapa aja belajar kat mana? Pergi belajar akaun dengan siapa? Tak habis ke belajar? Undang-undang global ni maknanya tarikh susunan tegar. Tarikh dia lah, susunan dia ada. Dia bukannya suka-suka dia, ya. Tarikh transaksi wajib disusun mengikut turutan masa yang lurus. Ada sebelum ni pernah ada orang bercakap macam aku? Tak ada. Orang bank nak cakap, takkan cakap rahsia urat halus. Lubang-lubang halus takkan cakap kalau itu adalah menguntungkan bagi mereka. Sebab aku tak kerja dekat bank. Mana tahu kalau aku kerja kat bank aku tak cakap juga. Maknanya Tuhan tak bagi aku kerja kat bank. Kau duduk kat sini diam-diam, Tuhan cakap, kau pergi belajar ni, dia kata. Macam tu maknanya sekarang nak bagi tahulah. Maknanya benda yang tertulis dekat kertas yang kita nampak tu belum tentu betul. Boleh diubah. Kalau dia kata komputer begini, tak ada maknanya. Kalau betul-betul komputer pergi ke mana macam tu, jadi keluar. Kenapa? Yang kat sini keluar sini. Yang ni keluar macam gitu. Yang dekat aku simpan macam gini. Tak sama. Siapa ubah? Tangan manusia. Tak tahu macam mana dia ubah. Nanti kita ni dia ada manager yang tukar pegang, tukar urus. Jika tarikh melompat terbalik ke belakang atau ada catatan bertindih pada tarikh yang sama untuk mengaktifkan baki negatif DR palsu, ia melanggar etika integriti data keuangan antarabangsa. Dokumen wajib memaparkan nama penuh institusi, logo rasmi yang jelas, alamat cawangan, tempoh penyata, nombor akaun yang sepadan dan nama serta alamat berdaulat pelanggan yang tepat. Dokumen tidak boleh diubah kabur atau disensor secara mencurigakan. Adakah penyata bank ini terpakai di peringkat antarabangsa? Di bawah inisiatif yang dipantau oleh Bank Dunia dinamakan Report on the Observance of Standards and Codes. Maknanya ROSC. Semua bank komersial di bawah sistem bank negara Malaysia diwajibkan mematuhi IFRS dan standard MFRS. Pengiraan ledger, susunan ledger, debit dan kredit dan pengeluaran data transaksi di atas kertas penyata bank dibina mengikut acuan piawaian antarabangsa supaya ia boleh dibaca, disahkan dan diiktiraf sah oleh Mahkamah Sivil serta institusi keuangan di mana-mana negara. Bukan dia ikut kepala otak manager yang suka putar belik tu. Aku tak boleh, aku geram. Bila orang tanya baik-baik, suka bank lah, dia nak ambil dulu.